Alhamdulillah rezeki yang Allah berikan, kami semua berpuas hati untuk acara Miss Tandem. Kami berjaya mendapat pingat emas hari ini. So cabaran untuk kami hari ini adalah gap antara event T-sprint dengan kilo agak dekat. So kita orang terpaksa macam mana? Teruskan jugalah semangat walaupun gap tu agak dekat 30 minit, tak ambil masa yang lama. So kita orang terus fight juga walaupun tuan rumah sendiri buat acara yang dekat-dekat macam tu. So memang ada jugalah, ada sikit juga, mestilah ada dalam 10% macam tu. So tapi kita orang semangat juga untuk berjuang. Okay, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, kepada pihak MSN, pihak KBS yang sentiasa menyokong kami semua. Tim para cycling yang bertukus lumus menjayakan kita orang punya training camp dekat sini selama 2 bulan. Kita orang berterima kasih kepada semua sekali lah yang sentiasa menyokong kami semua. Terima kasih Allianz kerana menyokong atlet para negara ke peringkat antarabangsa.